gaji bersih 2,000. Gaji bersih dia 2,000. Klien kita ni nak beli kereta Ativa. Agak-agak tuan-puan kan, kereta Ativa lepas tak dengan gaji bersih dia RM2,000. Okey, untuk kereta Ativa ni dia ada 3 spek. Ativa X, Ativa H, Ativa Advance. Untuk Ativa X gaji bersih berapa yang Ben nak? Ben nak gaji bersih RM 2,300. Untuk Ativa H gaji bersih berapa? RM 2,500. Untuk Ativa Advance gaji bersih berapa? Dalam RM2,800. Okey, berdasarkan yang 3 ni, lepas ke tidak? 2,000. Tapi 2,300, 2,500, 2,800. Kemungkinan memang tak lepas lah kalau submit dekat bank. Tapi ada 2 cara tuan-puan. Kalau tuan-puan nak lulus, ada 2 cara. Macam mana cara dia? Cara dia. Okay, cara dia adalah yang pertama. Tuan-puan boleh pakai Grento. Grento ni macam mana? Grento tu orang yang boleh jadi penjamin untuk tuan-puan submit loan. Grento, siapa yang boleh jadi Grento? Ibu ayah, adik-beradik, ataupun satu lagi bagi yang dah berkahwin, suami ataupun isteri. 3 golongan ni boleh jadi Grento untuk tuan-puan. Syarat untuk Grento apa? Syarat untuk Grento ialah gaji kena strong, tak high commitment, dan tak ada blacklist. Betul. Okay, syarat untuk jadi Grento ni gaji dia kena strong. Contohlah kan, contoh nak Ativa X. Grento ni mestilah kena gaji dalam 2,500 pun boleh. Kena gaji strong. Tak high commitment ni maknanya dia contohkan kalau adik-beradik kalau dah berkahwin, kemungkinan dia high commitment, dia ada hutang lain, dia ada anak, dia ada isteri untuk ditanggung. Pastikan tak high commitment lah. Contohnya ambil adik-beradik yang belum berkahwin. Tak ada blacklist. Contohnya dia tak ada blacklist benda apa-apa. Kalau ada blacklist, orang tu tak boleh jadi Grento. Okey, syarat kedua macam mana? Syarat kedua adalah down payment. Sediakan down payment yang tinggi. Contoh tadi kan, pakai Grento. Tapi kalau awak tak nak guna Grento, contohnya, saya tak naklah susahkan family saya tak naklah susahkan adik-beradik saya tak nak libatkan Grento. So, awak boleh sediakan down payment yang tinggi. Contohnya, contoh berapa down payment yang tinggi? Atas daripada 10%, 15%, 20%. Contohnya, awak sediakan down payment sebanyak RM35,000. Kalau macam ni contoh kan, awak sediakan RM35,000. Contoh, awak dah simpan selama 6 bulan ke 1 tahun ke, awak dah kumpul down payment tinggi ni, awak boleh submit dokumen dekat bank. Okay, boleh submit dekat bank. So, bila ada down payment yang tinggi ni, kelebihan apa ada down payment yang tinggi? Nampak tak? Loan senang lulus. Bulanan rendah. Bila awak bayar down payment tinggi, contohnya 30K, 35K ni, loan awak senang lulus. Sebab apa? Sebab bank
dia akan tengok, oh dia ni ada down payment tinggi walaupun gaji dia agak rendah tapi ada down payment tinggi. So bila awak ada down payment tinggi ni, bank lebih percayakan awak dan loan awak pun senang untuk lulus. Bulanan pun jadi agak rendah lah. Sebab awak dah bayar 35k ni dekat separuh dah lah awak bayar ni, dekat separuh dah. So bulanan agak rendah. Bila awak letak down payment tinggi ni, bulanan pun jadi rendah. Bank pun akan berfikir, oh dia ni boleh bayar ni sebab dia dah letak down payment yang tinggi. So bulanan dia rendah. Walaupun gaji dia agak rendah tapi dia boleh bayar. Okay, korang faham tak? Untuk ada dua cara. Kalau korang nak beli, contoh nak beli kereta Activa ke, kereta Arus ke, kereta Alza. Kalau gaji bersih 2,000, boleh guna dua cara ni. Boleh pakai dua cara ni, guarantor ataupun down payment. Guna guarantor, ibu ayah, adik-beradik ataupun suami isteri. Dan cara kedua, tak nak libatkan guarantor, awak letak down payment yang tinggi. Letak separuh down payment ke, awak boleh kumpul lah. Faham tak kat situ? Okay. Nak beli kereta Activa. Kereta Activa bulan ni ada rebate korang. Kereta Activa ada rebate sebanyak berapa? Rebate Activa bulan ni adalah sebanyak rebate Activa sebanyak RM1,500. Tapi bukan tu je, ada tambahan lain. Ada tambahan lain. Kalau korang student ataupun fresh graduate. Fresh graduate. Student atau fresh graduate sahaja akan dapat tambahan rebate sebanyak RM500. Total rebate awak semua ni, kalau awak student fresh graduate, total rebate awak adalah sebanyak RM2,000. Banyak tak korang? Banyak tak? So yang mana nak beli kereta Activa ada rebate bulan ni sebanyak RM1,500 dan tambahan untuk fresh graduate student ni akan dapat rebate sebanyak RM500. Total rebate awak adalah RM2,000. Banyak tak banyak? Nak beli kereta Activa boleh Roger Fira. Kereta Activa ada spek X, spek H, spek Eva, ada pelbagai color, ada rebate bulan ni. Jadi Activa boleh Roger Fira.